Hey guys, kembali lagi dalam channel Unboxing Gamers. Okey, hari ini kita akan unboxing dan review Transer Spiral ST. Okey, Transer Spiral ST adalah Beyblade kegemaran saya semasa waktu kecil dahulu. Ini adalah Beyblade generasi pertama, iaitu Plastic Generation, di mana keluarannya dalam tahun 2000 macam tu. Dan ini adalah satu remake daripada Takaratomi. Okay. Jom kita tengok apa yang ada di kotaknya. Okey, sini Transer S ataupun Transer Spiral. Ini karakternya bernama Kai. Dia salah satu daripada kawan baik Takao, iaitu watak utama dalam siri Beyblade Plastic Generation. Boleh Google lepas ni. Okey, ini adalah Kai dan dia punya Beyblade burung. Okey, burung Garuda. Kalau sebenarnya punca kuasa dalam siri Beyblade Plastic Gen ini adalah naga di Big Chip ini. Bukan, maksud saya makhluk di sini. Okey, makhluk ni adalah punca kuasa. Okey, di sebelah ini kita boleh tengok Transer S dan penerangan dia. Okey, keluaran dia 2001. Apa benda dia tu? Keluarannya 2001 dan ada lagi bahasa Jepun, boleh Google Translate. Dan di belah ini ada layer disc driver. Okey, Transer ST, Transer Spiral ST adalah kepada symbolization kepada ST, Transer Spiral, Sprite disc dan juga T untuk Trans Driver. Okey, ini adalah Beyblade Balance Type. Okey, apa tunggu lagi? Jom kita buka dan tengok apa yang ada dalam Beyblade ni. Jom. Okey, inilah apa yang ada di dalam kotak Transer Spiral ST. Okey, kat sini kita boleh tengok Transer Spiral layer, Sprite disc dan juga Trans Driver. Seperti yang saya cakap tadi, Beyblade Transer adalah Beyblade balance dan kita boleh tukar kepada dua mode. Ya, inilah fungsi Trans Driver. Okey, sekarang ini kita boleh buat, ini adalah mode attack mode. Kalau kita pusing, dia akan bertukar kepada defense mode. Okey, nanti saya akan tunjuk. Okey, seperti yang kita tahu sebenarnya, ini bukan original Beyblade Plastic Gen. Okey, ini adalah Beyblade Plastic Gen yang dijadikan burst version. So Beyblade ni akan burst kalau kita main. Oh ya, saya lupa pasal stiker. Jeng, inilah stiker dia. Macam biasa, saya akan bagi. Okey, apa lagi? Jom kita pasang. Stiker pun pasang. Ini dia Transer S. Wow, ada yang cantik, siap ada mata burung lagi. Ya, oh, nice Beyblade seperti dahulu sama. Sprite disc. Oh ya, dan saya lupa nak bagi tahu sebenarnya tadi, bukan saya lupa, saya salah bagi tahu tadi. Sebenarnya Trans Driver ni attack, dia punya mode dia bukan attack dan juga defend, dia adalah attack dan juga stamina. Ini stamina mode. Okey, mari kita satukan. Wow, Transer S. Nice Beyblade. Oh ya, saya lupa nak bagi tahu,
Beyblade ni dikeluarkan semula versi burst oleh Takara Tomy sempena 15 tahun animation ulang tahun. Dan kita boleh tengok di kotak animation 15th anniversary. Okay, jom kita test spin Transit S. Okay, test spin. Stamina mode. 3, 2, 1, go. Okay, stamina mode sepatutnya membuatkan Beyblade tu lebih tenang di dalam base stadium, dan dia kekal di tengah-tengah base stadium untuk lebih selamat. Okay, next kita buat attack mode. Pusing. Attack mode. 3, 2, 1, go. Oops. Burst pula. Okay, sekali lagi. Okay, one more time. Attack mode. 3, 2, 1, go. Attack mode seperti kita tahu, attack mode pergerakannya sangat lebih liar, lebih banyak pergerakan daripada stamina mode tadi. So, itulah dia test spin. Okay, itu saja unboxing dan review Transit Spiral ST. Okay, terima kasih kerana menonton. Stay tune untuk video seterusnya. Bye.